Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia Madani, seni ukiran warisan lama, hiasan istana di kota Melaka, kepelbagaian bangsa aset bersama, kekuatan utama makmur merdeka. Kombinasi pada panel hakim berintegriti, penjaga masa yang setia dengan randiknya guru-guru pembimbing yang budiman serta rakan-rakan pemidato warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Berdirinya saya di pentas berprestij pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Melaka tahun 2026 adalah untuk menzahirkan sebuah hakikat kebangsaan penerusi maudu pidato kepelbagaian bangsa kekuatan negara. Sebelum hujah digali, sebelum minda diselongkar, izinkan saya mentarifkan tajuk pidato saya. Kepelbagaian bangsa merujuk kepada keunikan struktur masyarakat Malaysia yang terdiri daripada rencam kaum, etnik budaya, bahasa dan agama. Kekuatan negara pula membawa maksud pemacu kestabilan, keunikan dan kemakmuran dalam usaha holistik membina sebuah negara bangsa yang utuh. Warga Dewan yang penuh visi, hujah saya yang pertama, kepelbagaian yang dipelingi rukun negara membentuk jati diri bangsa yang dinamik. Ramai pemerhati luar melihat kepelbagaian di Malaysia sebagai satu bom jangka yang menanti masa untuk meletup. Namun, tanggapan mereka silap. Melalui prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara, kepelbagaian ini telah berjaya disatukan di bawah satu payung naungan yang kukuh. Setiap kaum bebas mengamalkan adat dan agama masing-masing. Namun, kita tetap berkongsi satu taat setia yang dibelah bahagi kepada satu raja dan satu bendera yang sama, iaitu jalur gemilang. Kepelbagaian ini mengajar kita tentang arti toleransi dan kebersamaan sejak di bangku sekolah lagi. Menjadikan bangsa Malaysia sebuah bangsa yang matang, dinamik dan kebal daripada jarum-jarum perkauman yang cuba merosakkan keharmonian kita. Sidang hadirin yang saya kasihi, meniti hujah saya yang kedua. Keadilan sosial berasaskan perlembagaan menukar kepelbagaian menjadi kestabilan ekonomi. Sebuah negara yang stabil memerlukan tapak keadilan yang teguh, menerusi prinsip keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Struktur perundangan kita telah direka dengan begitu adil bagi melindungi hak setiap etnik tanpa ada yang terpinggir apabila hak majoriti dan minoriti dihormati. Rasa selamat dan saling mempercayai akan wujud dalam kalangan rakyat. Kestabilan sosial inilah yang menjadi magnet kepada pelabur asing dan memacu ekonomi kita negara menjelang tahun 2026 ini. Kepelbagaian idea, bakat dan kemahiran daripada pelbagai latar belakang kaum yang digembleng bersama untuk menghasilkan inovasi yang melonjakkan nama Malaysia di pentas global. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang ketiga yang menjadi keunikan kita di mata dunia, kesopanan dan kesusilaan mencorakkan keindahan budaya masyarakat majmuk. Prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan adalah gam yang melekat perpaduan kita. Keindahan Malaysia bukan terletak kepada keseragaman tetapi pada kepelbagaian yang harmoni. Apabila kita saling kunjung mengunjungi semasa perayaan, menghormati sensitiviti kaum lain dan menggunakan bahasa yang santun dalam interaksi harian, kita sedang mempamerkan wajah sebenar masyarakat bertamadun. Sifat saling menghormati ini bukan sahaja menghalang konflik, malah melahirkan sebuah masyarakat yang kaya dengan nilai kemanusiaan, di mana perbezaan diraikan dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusi kepelbagaian bangsa di Malaysia bukanlah satu takdir yang memecah belahkan, tetapi ia adalah satu anugerah yang mengukuhkan ibarat nyaman tikar mengkuang setiap helaian daun yang berbeza warna ditenun rapat bagi menghasilkan corak yang indah dan struktur yang kuat. Tanpa kepelbagaian warna tersebut, tikar tidak akan berseri. Tanpa kepelbagaian kaum, Malaysia tidak akan berdiri gagah seperti hari ini.
Sempurna pertandingan di bumi bersejarah Melaka ini, bumi yang menjadi saksi pertembungan budaya antarabangsa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Marilah kita memperbaharui ikrar kita. Jangan kita biarkan api prejudis membakar jabatan perpaduan kita. Ayo kita jadikan perpelagaian ini sebagai senjata ampuh dan kekuatan mutakhir untuk membina negara bangsa yang gemilang. Rencam budaya satu aspirasi. Jangan dicari titik perbezaan. Kepelbagaian kaum pemacu inovasi. Malaysia madani capai kemajuan. Maka bulatkan tekad, satukan hati, jadilah kepelbagaian bangsa sebagai kekuatan negara kita. Sekian saja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.